You tak boleh kata 3R is a no. Ataupun tak boleh bincang 3R. Sedangkan you tak gariskan apa itu 3R. Number one, you tak explain apa itu 3R. Number two, you tak pun explain kepada rakyat apa yang you boleh bincang, apa yang you tidak boleh bincang. Nombor tiga, yang memeningkan kita adalah kenapa tiba-tiba sekarang je isu 3R ni naik. Lagi sekali saya ajak semua yang dengar kita hari ni berfikir. Kita borak 3 orang ni kan, tapi message yang kita nak sampai ni adalah 300 orang, 3,000 orang, 300,000 orang, 3 juta orang, insyaAllah kalau boleh. Untuk saya nak ajak diorang berfikir. Number one, race. Number two, religion. Number three, royalty. Okay, adakah tiga-tiga perkara ini sensitif? Tak boleh lari daripada fakta bahawa ianya sensitif. Why? Sebab kita ni bukan macam Amerika, kita ni bukan macam Europe, kita ni bukan macam Afrika. Sebab kita ni multiracial country. Nak tak nak memang dia sensitif. Dan nak tak nak memang dia akan menjadi isu-isu yang akan hangat dibincangkan semasa kempen pilihan raya. Dan nak tak nak, kita sebagai rakyat Malaysia kena juga mengaku dan memahami bahawa akhirnya dua parti gabungan politik paling besar dalam negara kita sekarang ni memainkan isu ini. Kalau kita menyatakan hanya pembangkang saja mainkan isu 3R iaitu race tersebut, belah sana pun ada juga. So, sebagai rakyat, kita kena matang dan kita kena memilih berdasarkan kempen masing-masing, not on the 3R tau, but actually on apa penambahbaikan yang nak bawa kepada rakyat. Daripada 3R tu saya rasa yang lebih kita kena pentingkan 1E tu, one economy tu. Macam mana ekonomi kita kan? Ekonomi tu yang paling penting. Adakah kita tak ada hak langsung untuk bercakap mengenai takut sebenarnya? Sebab tuan, kalau kita lihat sekarang ni, bila ada macam kes-kes yang dikenakan sebagai dah dicop dengan isu-isu tertentu, rakyat cakap takut, tak boleh cakap, tak ada kebebasan bersuara. Kita bercakap, kita borak ni bukan nak menghasut rakyat, bukan tidak, tapi kita nak tahu dari segi sudut undang-undang ni bagaimana. Adakah percakapan itu terbatas, di zip mulutnya totally secara tuan? Dia caranya macam ni lah. Cara dia adalah membincangkan secara terbuka. Caranya adalah bincang secara matang. Caranya adalah bincang secara terbuka dengan menggunakan lulas undang-undang. Akta Hasutan 1948 tau. Negara kita merdeka 1957. Undang-undang Akta Hasutan ni masih diguna pakai sehingga hari ini.